Masalahnya si Slot ni letak tempat tak sesuai bro. Aku dah cakap dah sebelum ni. Bro, kau tak boleh suruh Gravenberch yang bagus main number 6 to play like Vitinha bro. Kau tak boleh suruh Gravenberch main macam Pedri bro. Agree. Dia tak boleh jadi Gavi bro. He's not that type of midfielders bro. Yeah. Dia adalah duduk number 6, play stubborn, disiplin number 6. That's it. Kau jangan cuba tukar Slot, cuba nak tukar midfielders kita ni. Macam aku cakap juga yang lepas, Jones tu bukan Jones main number 6. Mana Jones main number 6 bro? Too fancy for me. Dia nak buat macam Jones tu main macam Xabi Alonso bro. He cannot be Xabi Alonso bro. Yeah. He cannot. Aku faham cara dia nak buat macam ada deep lying playmaker lah apa semua. He is not. Gravenberch, he is not. Okay, kau tahu sebab dulu kenapa dia daripada Bayern transfer ke Liverpool ni? Dia dulu, masa di Bayern tu, dia tak boleh main number 8 tu bro. Dia bukan sure starter kan, dia sub saja. Betul tak? Dia jarang main sana. Jarang. And he's playing number 8 bro. That's the Dia reason. main banyak dekat Ajax tu. Yes. Bro, dia paling bagus main number 6 bro. Because kau tengok dia punya attributes bro. He can tackle, he can man mark, work rate bagus. Itu semua attributes untuk number 6 bro. Dia bukan untuk number 8. Kenapa kau ambil dia tu kau nak cuba convert main hybrid number 6.5? Kau nak dia main hybrid number 6 bro. Bro, doesn't work bro. Kau tengok kalau dah jadi, dah lama dah jadi. Berapa game dah kau tengok dia main macam huru-hara, tak tahu positioning. Bro, player confusing bro. Nak adapt to the new tactics ni yang dia buat ni. Lucky things we keep winning bro. Kau nampak midfield kita stable ke bro? Berapa ramai midfield kita? Kita ada Flo, Matt Ten, Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Ryan Jones. 5 bro. 5 midfield kita. Tapi kau nampak kita control midfield? No. Kita pegang possession football, kita benam possession tu, semua yang kita dapat tu daripada midfield tu, jasa Xavi Simon ni red card. Normal bro. Orang main 10, you have the ball. Kita pegang the ball. That's why statistik tu sebenarnya tak tepat bro. I mean, betul lah statistik tu tunjuk kita dapat 70% bro. Tu sebab kita lawan 10. Kalau lawan 11, Yeah. kita tak akan dapat. But with this kind of midfielders yang kita ada ni, kita patut pegang midfield bro. Kau nak siapa lagi bro? Bro, midfielder kita super. Okay lah, ramai tak suka Jones. Maybe Jones yang paling tak super. But a few games before this, ramai orang kata dia man of the match bro. Tu je aku nak cakap pasal midfielders. Pusing balik, pergi ke Slot balik. Sorry lah Slot, aku bantai kau. No, because and then another thing because apa yang Mai cakap tu I mean agree lah, but at the end of the day our midfielders that day was just disappointing dari segi macam kita patut compact midfield, kita patut ada control dekat midfield tau. We should control that midfield, but at the end of the day we didn't even get the passes forward. Itu yang aku tak faham tu. And Curtis Jones right to do that. Aku boleh nampak dia pass through passes and things like that. But macam Mai cakap lah, why is Gravenberch playing dekat atas bro? Why is he going up and not playing as number 6 and things like that? Because I mean again lah, betul lah juga macam at the end of the day it's tactic Arne Slot lah, because siapa lagi yang bagi tahu instructions bagi instructions dekat Mamat ni kan. So at the end of the day itu yang masalah dia dengan midfield kita ni. At the end of the day it's just tactical strategy from Slot juga, but form lah bro. At the end I think the pivots the Gravenberch, Curtis Jones, I did not see them performing that game. Aku hampa sikit dengan performance orang. So itu je lah. Endo? Aku hari tu, masa lepas game hari tu, aku ada borak dengan Latif pasal kita punya performance lah. Select borak berdua je. Borak berdua lah, select lah. Orang aku sekarang dah select lah. Lepas tu kan. Ni. Select ni Bal ni. Tak, macam aku cakap hari tu. Dengan ni. Tak, macam aku cakap dengan Latif hari tu, aku tak faham. Kenapa lepas kita dah dapatkan gol kedua tu, kita main defensif. Even masa kita dapat bola pun, midfield kita clear the ball. Macam kita tak nak pegang bola. At least kan, kalau kita tak nak Betul. attack,
Kita Betul. main position, pegang bola, control the ball. Betul. Tapi tak, kita dapat Betul. bola, kita clear. Dapat bola, kita clear. Banyak kali. And then kita clear mengharapkan kita ada seorang je striker tau waktu tu. Aktiviti kita pun dah tak boleh dah. Pasal ni dia ni Macam dia, sekolah kan? Macam Ah, sekolah kita main bola kat sekolah dulu. dia Macam tu lah. dia pressure masa Richarlison masuk. Okay. Okay, sekejap. Pasal Richarlison ni, aku nak tambah. Sebab tadi aku tahan. Aku malah nak go into deep sangat pasal ni. Aku tak faham tau. Lepas Isak injured, slot masukkan Frimpong. Frimpong dah 7 minggu tak main tau. 7 minggu tak main bola. Dia ada Chiesa dekat dalam tu. Dia ada Chiesa. Dia keluarkan, dia masukkan, okay, masa Isak injured. Aku tengah bengar, relax. Ya, aku faham. Jangan aku faham. Betul. lepaskan bro. Lepaskan. 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 Lepaskan, Aku lepaskan. marah, aku marah view naik tu. Okay. Lepaskan. Okay. Lepaskan. Tak, betul, Engkau betul, ada betul. Chiesa kat situ. Engkau ada Endo. Kau ada Rio. Endo tak ada bang. Okay, Endo tak ada. Tak ada, ya. Okay, Endo tak ada eh? Tak ada. Okay, aku tak Dia pasal. injured. Okay. Engkau ada Rio. Engkau ada Chiesa. Ya. Engkau pergi masukkan Frimpong yang dah 7 minggu tak main Yang baik. baru baik. Yes, 7 minggu kau tak main. Kenapa kau tak terus masukkan Chiesa? Chiesa tu memang fit position untuk Isak pun. Betul. Ya. Masuk kena siku. Darah keluar balik. Baik kau masak kisah ke? Betul, Bal. Bodoh kan? Betul, Bal. Macam mana, Bal? Aku tak habis lagi kau dah Tapi habis. bang, okey. tapi bang, Habiskan, saya perasan habiskan, kita nak habiskan, keluar habiskan. bang. Tak, Kita Bamba nak keluar pun Bamba betul dah sikit habiskan je. dah tu. Bamba dah habiskan dah. Tak ada. Ini benda ni, topik ni, point ni aku dah cerita yang lepas. Substitution bodoh kan? Tak, Man. Itu berbaliknya tadi, kita ni tak faham. Kita betul-betul, I mean as a fan, Terlalu. korang aku tak faham. Dia punya Aku sendiri kan. stop ni. Aku clueless apa yang Slot nak buat sebenarnya. Kita main dengan Spurs, yang kita tahu Spurs ni sekarang ni, dia punya prestasi, dia tengah tak elok. Kita boleh menang game tu easily, tapi kita nak pilih struggle. Kita bertahan daripada second half, I mean almost 20-30 minutes kita bertahan dengan Spurs yang 10 orang waktu tu. Saya tambah lagi bang. Hanya Ini kerana kali Richarlison seorang, Slot dia tukar tactical gameplay. Apa benda semua ni? bang, saya tambah lagi. Ini kali pertama ke kita masuk sub dan dia keluar balik. Dua player. Ada tahu ada Oh, ada Adalah a few before this. Ada lah. Aku pernah tengok. Tapi aku nak cerita dengan kau mudah je bro. Satu point yang selalu kita cakap. Kita selalu argue first 11 dia, subs dia, sub in, sub out dia. Not on par bro. Kau tak faham. Aku dah cakap lama dah. Aku sendiri struggling untuk faham dia punya sub bro. Aku tak faham bro. Aku betul-betul tak faham bro. Tak, kalau kita tengah main contohnya kita tengah main 10. Kau keluarkan kau punya striker, kau letak satu Szoboszlai main striker. Aku faham bro. Sebab kau nak suruh orang lari kejar bola. Aku faham. Sekarang kau lawan 10, kau tengah leading 2, kau just perlu knock one more goal untuk kill the game bro. Another goal bro, kita dapat skor 3 bro, kita kill the game bro. Sama juga yang lepas, ada satu game aku pernah cakap kat kau. Kita dapat corner, kita leading 2-0, dia suruh main-main kat bawah tu. Mal, for me Lawan ni, bukan sorry. 3-2 kita leading. Lawan Leeds. ya. Minit ke 92 aku ingat. Bola tu dapat Meka dengan Szoboszlai, dia suruh main-main kat tepi corner tu nak habiskan masa bro. No, Bro. Mal, Ah. jap. Apa Arne Slot punya cara permainan ni? It's like when we are leading 1-0, he doesn't play like he still wants to macam score another goal tau. He just wants to like will probably sit back, especially when he has comfortable, macam dia nampak macam comfortable and things like that. Okay, dia masuklah suddenly kita boleh nampak dia masuk kat Endo. Itulah dia kan, tiba-tiba nak masuk Endo kan. But Tu dah game over lah tu. But Mal, kau ingat macam time clock dulu, masa kita 2-0 leading 3-0 Mal, kita press Mal. Betul? Not now. Now ni kita macam leading 1-0 nak mengah nak ni 1-0 kita leading 1-0 2-0 kita macam relax. Kita settle for 2-0 or whatever. Macam No. tu Itu yang teruk. kita invite pressure tau. Yes, betul?